Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada sebuah phone yang dia punya performance tu sangatlah value for money, iaitu Poco X8 Pro. Sebab kenapa? Sebab dia datang dengan chipset Dimensity 850 Ultra, ada bateri 6500 mAh dan support 100W hypercharge. Bukan setakat tu je, phone ni ada skrin 1.5K AMOLED yang sangat terang, ada sistem cooling ice loop yang efektif dan buat pertama kalinya Poco bagi rating IP69K untuk ketahanan air dan debu yang paling ekstrim. Jadi dalam video kali ni kita nak tengok Poco X8 Pro ni dia cantik dekat atas kertas ataupun memang berbalik-beli. So jom kita mulakan video ini. Pertama sekali dia punya rekaan. First time saya pegang Poco X8 Pro ni, saya agak surprise dengan feel dia bila dekat tangan. Dia tak rasa macam phone budget sebab Poco ni dah start guna metal mid frame yang solid dan belakang ni pun dah guna glass back cover yang rasa sangat solid dan premium. Jadi bila pegang tu korang akan rasa berat dia macam Era-Iras flagship, selain ada rounded corner yang sangat selesa bila dekat tangan. Dekat bahagian belakang ni actually ada 2 ring RGB yang korang boleh customize. Contohnya dia akan menyala bila ada notification, ada call masuk ataupun korang boleh set lampu dia terus menyala masa tengah main game. Bagi saya function ni nampak kecil je, tapi nice to have daripada nyalakan LED flash kamera dia untuk notification. Dan kita masuk terus ke bahagian performance. Phone ni guna chipset Dimensity 850 Ultra dengan skor Antutu dia dah mencecah 2 juta. So untuk performance phone ni memang tak main-main. Serius sangat smooth untuk buat harian dan nak pakai buat long term. Dari segi pengalaman saya main game dengan phone ni, semuanya rasa lancar. Dia ada while boost optimization yang boleh jaga frame rate dia supaya tak drop. Yang paling saya surprise, phone ni tak rasa panas sangat walaupun dah main game lama. Sebab apa? Sebab ke dalam ni ada cooling system 3D dual layer ice loop yang mana dia punya heat dissipation tu sangat efektif. Jadi performance chipset tu tak kena throttle sangat walaupun korang push phone ni habis-habisan. Dari segi software, dia guna HyperOS 3 berasaskan Android 16. Secara jujurnya UI dia dah rasa lebih stabil dan fluid kalau nak dibandingkan dengan HyperOS sebelum ni. Cuma dari segi rupa paras UI tu, dia nampak masih ada lagi DNA MIUI tu lagi. So ada beberapa bahagian elemen UI tu nampak kurang clean. Tapi jangan risau, Poco janji untuk bagi software update yang lama. Jadi phone ni memang sesuai untuk korang yang plan nak guna untuk long term. Dari segi bateri, phone ni ada kapasiti 6500 mAh. Sepanjang saya guna, phone ni boleh dapat screen on time dalam 7 hingga 8 jam untuk mix usage daripada pagi sampai ke malam. Dan bila bateri low, phone ni ada 100W hypercharge. Nak full charge phone ni ambil masa dalam sekitar 50 minit je dan dia siap ada support 27W reverse charging. Jadi phone ni boleh jadi power bank untuk korang yang nak charge earbud ataupun phone kawan korang. Dari segi skrin, phone ni ada 6.59 inci AMOLED dengan resolusi 1.5K, refresh rate 120Hz dan bezel dia sangat nipis, cuma 1.17mm. Jadi skrin dia nampak sangat luas dan imersif. Kualiti visual dia memang cantik dengan M10 panel yang banyak guna dekat phone flagship lain. Dan paling penting, peak brightness dia boleh cecah 3500 nits. Jadi kalau korang nak guna time outdoor masa panas terik, skrin dia tetap nampak jelas. Kita masuk ke bahagian kamera. Poco X8 Pro ni guna sensor utama 50MP Sony IMX882 dengan OIS dan dia juga ada kamera ultrawide 8MP. Cuma kurang dia kat sini, dia tak ada sensor telefoto. Dan untuk hasilan gambar dia, bagi saya kamera dia masih boleh deliver untuk penggunaan harian dan media sosial. Dan mid range dia mungkin nampak agak terhad kalau berdepan dengan pencahayaan yang ekstrim, tapi dari segi white balance dia agak seimbang, tak terlalu warm dan tak terlalu cool sangat. Bagi saya, kualiti kamera dia memang tak boleh expect macam phone flagship yang fokus pada kamera, tapi untuk phone sekelas dia, kualiti kamera phone ni dah dikira sangat baik. Untuk low light pun, phone ni masih mampu hasilkan gambar yang cerah dengan noise level yang rendah, cuma ada sikit kesan over sharpening kalau kita zoom in. Dan untuk rakaman video pula, disebabkan phone ni ada OIS, rakaman dia nampak stabil walaupun korang rakam video ni sambil berjalan. Okey, ini muka percubaan pada kamera depan Poco X8 Pro dengan rakaman 1080p saja sebab dia tak ada rakaman 4K. Tapi apa yang saya boleh kata, dia punya rakaman stabil, alright. Cuma dia punya keupayaan dan mid range average saja. Okay, tapi untuk buat vlog nampak okey lah, alright. Antara fungsi lain yang phone ni ada lagi, dia ada stereo speaker yang kuat. Lepas tu ada in-display fingerprint yang responsif dan semestinya IR blaster untuk korang kawal barang elektrik dekat rumah. Jadi secara rumusannya, Poco X8 Pro ni adalah package lengkap untuk korang yang utamakan prestasi padu, bateri tahan dan memang target nak pakai phone ni bertahun-tahun. So, apa pandangan korang dengan Poco X8 Pro ni? Korang boleh kongsikan pandangan korang melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ismail, untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di luar waktu. Assalamualaikum dan
Bye-bye.